Jadi susulan daripada mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mei 2026, iaitu pada Rabu yang lalu, kerajaan telah memutuskan untuk menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel melalui SKDS, Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi, dengan beberapa keputusan seperti berikut. Pertama adalah untuk melaksanakan perluasan kelayakan bagi jenis kenderaan Jeep dan juga pickup di bawah SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan ke seluruh negara. Berbanding sebelum ini, kelayakan untuk jenis kenderaan Jeep dan pickup ini hanya untuk kawasan Cameron Highland. Jadi keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan Jeep ini ke seluruh negara.